ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Hadis yang ke-11. Al-hadithul hadil ashar An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Sabita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. Hadis yang ke-11 daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia mendengar ataupun dia menghafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tinggalkanlah apa yang membuatkan kamu rungsing, apa yang membuatkan kamu tidak pasti, kepada apa yang kamu pasti. Dalam hadis ni riwayat An-Nasa'i dan juga Tirmizi. Al-Imam Tirmizi bila dia riwayatkan hadis ni, kata At-Tirmizi hadis ni hasan sahih. Ulama berbeza pandangan tentang maksud At-Tirmizi dengan hasan sahih, sebab dia gabungkan dua. Di kalangan ulama hadis, kebiasaan yang mereka guna istilah sahih ataupun hasan. Sahih dan hasan membawa maksud yang berbeza. Tapi Al-Imam Tirmizi adalah orang yang awal-awal dia masyhurkan istilah, dia gabung dua-dua sekali, hasan sahih. Yang ulama hadis mempunyai pandangan yang berbeza. Sebahagian mereka berpandangan yang jalur hadis ni ada di antara jalan hadis ni yang sahih dan ada di antara jalan hadis ni yang hasan, maka dia dinamakan hasan sahih. Sebahagian orang kata sanad dia tak sampai ke tahap sahih, tapi apabila dinilai sanad lain ada yang sampai ke tahap sahih. Jadi perbezaan pandangan di kalangan ulama berkaitan dengan perkataan yang dipilih oleh Tirmizi, hasan sahih. Cuma yang pasti apabila Tirmizi gunakan hasan sahih, artinya hadis ni kedudukannya lebih tinggi daripada hadis hasan. Bahkan hadis hasan di sisi Tirmizi pun ulama berbeza pandangan. Ada ulama kata hasan ni hadis yang dia okey, sahih, tapi dia bezanya cuma rawi dia kurang sikit kekuatan ingatan berbanding dengan rawi yang sahih. Jadi dia rendah sikit, jadi hasan. Sebahagian ulama kata tak, hasan di sisi Tirmizi ni maksudnya dhaif, rawi itu lemah, tetapi dhaif dia tidak keterlaluan. Ala kulli hal, para ulama berbeza pandangan. Istilah hasan ni pun ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama hadis mereka guna istilah ni maksudnya dhaif. Antara yang menggunakan istilah ni Al-Khatibul Baghdadi, alim dalam hadis, dia guna istilah hasan, tapi pada dia hasan ni bererti dhaif. Jadi ulama berbeza pandangan. Dan yang penting tuan-tuan, ini bila kita baca kitab hadis, bila kita baca kitab Tirmizi, kebiasaannya Al-Imam Tirmizi lepas dia tulis hadis, dia akan letakkan taraf. Beza antara Tirmizi dengan ulama-ulama yang lain. Sebahagian ulama lain mereka tak letak taraf, mereka tulis hadis sahaja. Al-Bukhari dia tulis hadis, Muslim tulis hadis. Walaupun dalam sahih Bukhari dan Muslim hadis itu sahih sajalah. Abu Daud dia juga letakkan taraf, tapi tak banyak hadis. Al-Imam Tirmizi dia letakkan taraf kepada hampir ke semua hadis. Dia beritahu, hatta kadang-kadang disebutkan juga hukum fiqh. Ada hadis yang diriwayatkan, dia kata hadis ni dhaif, tapi hadis ni lah yang diamalkan oleh ahli ilmu. Ada hadis yang diriwayatkan, dia kata hadis ni sahih, tapi hadis ni tidak diamalkan oleh ulama fiqh. Ada hadis yang diriwayatkan, disebut hadis ni dhaif, hadis ni ganjil dan sebagainya. Jadi ini sifat Imam Tirmizi, cara trend dia menulis
menulis kitab. Sebab itu ini betul bila kita baca buku-buku hadis. Apabila orang nakalkan hadis daripada kitab Tirmizi, orang sebut hadis ni riwayat Tirmizi. Bagi ulama hadis, orang yang bijak dalam hadis ataupun orang yang biasa dalam hadis, mereka akan tuliskan juga apa kata Tirmizi tentang hadis tu. Mereka akan tulis hadis ni riwayat Tirmizi, lalu Tirmizi kata dia sahih. Ataupun riwayat Tirmizi, lalu Tirmizi kata dia hasan. Itu adab. Kalau kita baca buku orang tulis hadis ni riwayat Tirmizi, lepas tu dia biar kosong ya. Dia tak sebut taraf. Mungkin orang yang tulis tu dia ni bukan bidang dia hadis, penulis buku tu. Sebab kaedah ulama hadis, apabila mereka sebut tentang Tirmizi, takhrij Tirmizi ni penting. Apa taraf yang Tirmizi sebut, benda ni penting. Dalam apa sahaja kajian ilmiah tentang hadis, bila sebut je Tirmizi, kita kena sebut di belakang tu apa kata Tirmizi. Jadi sebagaimana yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi bila dia tulis hadis 40 ni, dia ambil perkataan Tirmizi lalu dia sebut waqal hasan sahih. Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Jadi itu beza dia. Jadi hadis ni juga diriwayatkan oleh orang lain juga, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Hibban, Al-Hakim. Ramai orang riwayatkan hadis ni. Cumanya ulama berbeza pandangan hadis ni sahih ataupun tak. Pada pandangan Tirmizi, hadis ni mendekati sahih. Walaupun dia mungkin dia tak sahih, tapi dia mendekati sahih. Artinya dia boleh diamalkan. Tapi ulama berbeza pandangan. Di kalangan ulama lain dia ada pandangan lain. Sebab salah seorang di kalangan rawi hadis ni, rawi ni artinya orang yang riwayatkan hadis, namanya Abu Jauza, Abul Jauza. Disebut Abul Jauza, dalam riwayat Tirmizi juga disebut. Dan ulama beza pandangan. Abul Jauza ni siapa? Ini kaedah ulama hadis. Kalau mereka tak kenal orang tu, mereka tak sahihkan hadis. Majhul, majhul ni artinya orang yang kita tak tahu urusan dia. Tak tahu dia ni siapa. Pandai ke dia? Hebat ke dia? Kuat tak hafazan dia? Kalau kita tak tahu, namanya majhul. Majhulul ain, tak tahu langsung. Majhulul hal, nama dia kita tahu, tapi orang lain tak riwayat daripada dia, jadi kita tak tahu dia ni macam mana kehebatan dia. Jadi Abul Jauza ni, salah seorang rawi hadis ni, para ulama berbeza pandangan siapa Abul Jauza ni. Sebahagian ulama menyebutkan Abul Jauza adalah Rabi'ah bin Syaiban namanya. Rabi'ah bin Syaiban, yang mana dia ni disahihkan oleh An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Tentu akan ingat dalam hadis ni dua orang ni, An-Nasa'i dengan Ibn Hibban, mereka ni dua manhaj yang berbeza. Ibn Hibban dia terkenal sebagai orang yang mudah menerima rawi. Dia mudah mensahihkan rawi. Jadi di kalangan ulama hadis, Ibn Hibban ni namanya dipanggil di antara orang yang mutasahil. Mutasahil artinya kalau dia mudah. Orang ni apabila orang berbeza pandangan, ni sahih ke tak? Fiqh ke tak? Ibn Hibban kebiasaannya dia mudah menerima rawi. Berbeza dengan An-Nasa'i. An-Nasa'i, Imam Nasa'i yang tulis kitab Sunan, dia orang yang keras. Jadi sehingga para ulama sebut syarat An-Nasa'i ni lagi keras daripada syarat Al-Bukhari. Dia susah nak sahihkan hadis. Bukan maksudnya kitab Sunan Nasa'i tu lebih banyak hadis sahih daripada Sahih Bukhari. Tak, bukan itu maksudnya. Sahih Bukhari lebih sahih, tetapi kaedah An-Nasa'i mensahihkan hadis lebih berat daripada kaedah Al-Bukhari. Dia betul-betul berhati-hati. Nanti orang tanya soalan, habis itu hadis-hadis dalam Sunan Nasa'i semua sahih ke? Kita kata tak. Ada dalam tu hadis yang dhaif, ada dalam tu hadis yang hasan. Orang kata, kalau kata Tirmizi An-Nasa'i pandai, sebab apa dia masukkan hadis dhaif dan hasan? Kita jawab, kata An-Nasa'i pandai, hang yang bodoh tak tahu. An-Nasa'i dalam kitab Sunan dia ni, bukan tujuan dia nak kumpul hadis sahih saja. Memang niat dia nak masukkan hadis yang sahih, niat dia juga dia nak masukkan juga hadis hasan dan juga hadis yang dhaif. Sebab tujuan dia tulis untuk apa? Untuk mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan perbuatan, hukum hakam fiqh. Lalu di situ ada hadis sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Itu bezanya An-Nasa'i dengan Al-Bukhari.
Tujuan Al-Bukhari tulis Sahih Bukhari untuk apa? Mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Sebab tu dalam Sahih Bukhari hanya ada hadis sahih. Kita kena tahu benda ni, penting. Sebab tu bila kita sampaikan orang, ini adab bila sampai hadis, kita cerita ulung hadis banyak sikit lah. Bila kita sampaikan hadis, di antara adabnya juga kita kena tahu daripada mana kitab kita ambil hadis tu. Para ulama hadis mereka detail dalam bab ni, mereka berhati-hati. Bagi orang awam, ulama hadis sentiasa menyebutkan mereka ni orang awam hanya berurusan dengan Sunan Sittah dah memadai. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Itu telah memadai untuk orang awam. Mereka tak perlu nak pergi kitab-kitab yang detail. Abu Ya'la Al-Musili, Ibn Abi Dhi'bun, Ibn Abi Dunya, penulisan yang detail. Ibn Abi Shaybah, Al-Bazzar dan sebagainya. Sebab kitab-kitab yang begini hanya ulama hadis sahaja baca. Sebab apa? Sebab kena detail untuk tahu taraf hadis. Sebab tu ni adab hadis. Dia biasa hadis ni, dia bukan satu benda yang ganjil hadis ni, tak. Orang yang belajar hadis, mereka semua bersepakat di atas isu sahih dan dhaif. Adalah beza sikit-sikit tapi mereka bersepakat. Cumanya kalau orang tu tak reti hadis, maka dia akan merepek dalam hadis. Hadis berbeza dengan fiqh. Hadis dia ada cabang lain yang orang yang mendalami cabang tu dia tahu. Sebab tu sebahagian kitab yang orang baca, kita nampak kitab ni macam okey. Orang biasa mereka ambil dan baca. Cuma ulama hadis semua sepakat yang orang awam kena berhati-hati dengan kitab ni. Tuan-tuan, contohnya kitab Fadailul A'mal. Sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat tabligh selalu baca. Fadailul A'mal, hadis bab dia tak apalah, hadis dia kebanyakan daripada kutub sittah. Tapi hadis-hadis syarah yang dekat bawah ni, kebanyakan dia hadis-hadis yang diambil daripada bukan kutub sittah. Dia ambil daripada kitab-kitab lain. Yang mana pada ulama hadis nak ambil hadis daripada kitab-kitab ni kena ada kepakaran. Orang yang ambil hadis dia mesti tahu sahih ke dhaif ke, kaedah untuk bezakan hadis dan sebagainya. Jadi sebab itulah untuk orang awam kita nasihatkan, bacalah buku-buku yang menghimpunkan hadis-hadis kitab sittah sahaja. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Jangan pergi lompat pergi baca buku mana kita tak tahu hadis tu sahih ke tak. Adab dengan hadis. Jadi hadis ni, balik kepada cerita kita ni, Abul Jauza, salah seorang rawi hadis ni, kata An-Nasa'i dan juga Ibn Hibban, dia ni Rabi'ah bin Syaiban. Maknanya siapa? Dia ni siqah. Siqah artinya orang yang dipercayai. Tapi sebahagian ulama lain mereka kata tak, Abul Jauza ni bukan Rabi'ah, dia ni orang lain. Al-Jurjani dia kata ni orang lain, tak sama. Maka bila tak sama, artinya hukum thiqah ke atas Rabi'ah tak terpakai kepada Abul Jauza. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dia ni ke orang tu ataupun dia ni orang lain. Maka sebab itu sebahagian ulama mendhaifkan hadis ni, sebab mereka kata Abul Jauza yang meriwayatkan hadis ni tidak dikenali oleh ulama hadis. Bila kita tak kenal salah seorang rawi, maksudnya apa? Hadis itu dhaif. Jadi para ulama berbeza pandangan tentang hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang panjang, yang diceritakan banyak benda termasuk kunut witir dan sebagainya. Hadis yang panjang. Dan disebut juga dalam hadis ni, fa inna sirqa tuma'ninah wal kadhib raibah. Dalam hadis ni, hadis dia hadis yang panjang. Sebahagian daripada matannya juga disebutkan fa inna sirqa tuma'ninah. Sesungguhnya benda yang benar itu memberi ketenangan. Tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah? Rukun solat dalam mazhab Syafi'i. Apa artinya? Kita sujud dan tuma'ninah, rukuk dan tuma'ninah. Maksudnya apa? Tenang. Kalau kita terus sujud dan bangun ikut mazhab Syafi'i, solat kita tak sah. Sebab tidak ada tuma'ninah, ketenangan. Maka dalam hadis ni juga Nabi SAW sebut, fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kebenaran itu tuma'ninah, memberi ketenangan. Wa innal kadhiba raibah. Dan tipu itu raibah. Tentang sebelum kita syarah perkataan raibah. Sebab dalam hadis ini Nabi sebut da'ma yuribuka.
tinggal benda-benda yang yuribuka, yang raibah, ila ma la yuribuka, dan ambillah benda-benda yang tidak ada raibah. Apa maksud raibah? Dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi, inilah kitab yang tidak ada raib fihi, padanya keraguan. Jadi perkataan raib dalam bahasa Arab merujuk kepada keraguan. Al-Quran tidak ada keraguan. Macam-macam jenis keraguan. Kalau orang barat ni, orang yang belajar critical thinking, mereka namakan ni logical fallacies. Benda-benda yang akal kita tak boleh terima, kontradik dua benda, akal tak boleh terima. Ada benda-benda yang buatkan tak jadi logik, akal tak terima. Jadi Al-Quran bebas daripada raibah, bebas daripada fallacy. Maknanya Al-Quran ni tak ada benda yang bercanggah, dan tak ada benda yang tak valid. Orang buat kajian, orang sebut dia ada dua ciri kan, valid dengan reliable. Ada benda valid tapi tak reliable, ada benda reliable tapi tak valid. Al-Quran bebas daripada dua-dua benda ni. Al-Quran reliable dan juga valid. Al-Quran tepat dan dia boleh dilaksanakan. Orang kalau buat kajian, kajian dia tepat tapi tak boleh laksanakan, tak boleh nak implement. Dia valid tapi dia tak reliable, tak dipakai. Jadi bila nama kata Al-Quran la raiba, tidak ada keraguan, maknanya apa? Dia tepat, valid dan juga reliable. Test boleh dilaksanakan. Bawa Al-Quran pergi ke mana-mana, boleh buat, tidak ada masalah. Jadi raib. Dalam hadis ni Nabi sebut, tinggalkan benda-benda yang mayuribuka, benda yang membuatkan kamu rasa tak tepat, kamu rasa tak tahu betul ke salah, kamu rasa ragu-ragu, kamu rasa apa lagi perkataan lain? Translation dia tulis apa? Senang. Ragu-ragu. Okay. Tinggalkan benda yang membuat kita ragu-ragu kepada benda yang tidak menjadikan kita ragu-ragu, ataupun kepada benda yang menjadikan kita tenang. Raib juga dia bermaksud qalaq. Qalaq ataupun ittirab. Ittirab ni goncang, hati kita tak tahu. Kalau kita pasti benda tu haram, dia lain. Tapi raib ni kita tak pasti. Sama macam hadis yang kita bincang sebelum ni, syubhat. Kita tak pasti, tak tahu dia haram ke halal, maka itu dinamakan raib. Dan kalaulah hadis ini dhaif sekalipun, ulama beza pandangan, dia disebut oleh ramai sahabat dengan jalan yang sahih. Diriwayatkan daripada Umar, Ibn Umar, Abu Darda, Ibn Mas'ud dan sebagainya. Para sahabat sebut perkataan ni, perkataan yang sama. Memberi erti apa? Dalam hadis ni, kalau ada benda yang Nabi tak sebut, tapi ada beberapa isyarat yang katakan kita percaya yang tu hadis. Ada benda yang Nabi tak sebut, tapi hukumnya dianggap hadis. Para ulama hadis bahaskan dalam bab al-mauquf fi hukmil marfu'. Tengok lafaz dia nampak macam mauquf. Mauquf ni maksudnya apa? Berhenti kepada sahabat. Nampak macam sahabat aja buat, Nabi tak buat. Nampak macam perkataan sahabat saja, tapi hukumnya marfu'. Hukumnya sama macam Nabi buat. Contohnya apa? Bila sahabat bercakap tentang bab ibadat, yang mana kita tahu tak mungkin sahabat ni nak reka ibadat sendiri. Walaupun sahabat yang buat, tapi hukumnya hukum marfu', seolah-olah Nabi buat sebab bab tu sahabat tak reka. Apa lagi contoh lain? Bila sahabat cerita tentang sejarah, dia ada beza lah. Sebahagian sahabat mereka ambil kisah daripada Bani Israel, tapi sebahagian sahabat yang tidak dikenali mengambil kisah daripada Bani Israel. Sebagai contoh, mereka cerita sejarah yang mana kita kata mustahil mereka nak reka sendiri. Dalam bab tu kita anggap marfu'. Sama juga dengan perkataan ini, wallahu a'lam, dia diriwayatkan oleh ramai sahabat. Ramai sahabat yang sebut perkataan ini. Jadi bila kata tinggalkan benda-benda yang mayuribuka, yang membuatkan kamu rasa was-was. Muhammad bin Sirin ataupun Ibn Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ni seorang tabi'in yang dia ni
pakar tafsir mimpi. Dia tafsir mimpi. Kata Hisham bin Hasan, Muhammad bin Sirin dia tinggalkan 40,000, 40,000, fima la tarawna fihi al-yawm ba'san, pada benda yang pada hari ini kamu anggap benda tu tak ada masalah, kamu anggap dia halal, tapi Muhammad bin Sirin dia telah meninggalkan 40,000. Tuan-tuan, menunjukkan apa? Ada benda yang dia tak haram pun, hukum hakam nampak macam tak haram, tetapi apabila dia menimbulkan keraguan, dia buat kita rasa tak tenteram, maka para ulama memilih untuk meninggalkan benda ini. Begitu juga Yazid bin Zari', seorang alim besar. Yazid bin Zari', bapak dia ni kerja dengan sultan, kerja dengan raja. Apabila bapak dia tinggalkan harta, dia tak ambil harta tu. Halal, bapak dia kerja dapat gaji yang halal, tetapi kerana dia tak tahu halal ke haram, dia tak tahu sumber itu apa. Dan para ulama sebahagian mereka tak suka orang yang duduk dengan sultan ni, sebab banyaklah sebab, banyak kemungkinan. Biasanya orang duduk dengan sultan ni dia banyak terkesan dengan perangai-perangai sultan, ataupun kemungkinan besar mulut dia dikunci, ada benda dia tak boleh cakap untuk kebaikan orang-orang tertentu dan sebagainya. Jadi para ulama sebahagian mereka tak pilih untuk duduk dengan sultan. Mereka berdoa kebaikan untuk sultan. Kalau sultan tu baik lah. Kalau sultan tu jahat, ulama beza pandangan. Sebahagian ulama mereka doa kebaikan juga. Sebahagian ulama mereka doakan supaya sultan ni diturunkan supaya dia tak menyusahkan orang. Antara yang doa supaya raja dia mati siapa? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair masa dia nak kena bunuh dengan Hajjaj, dia doa, mudah-mudahan Allah tak berikan engkau peluang untuk hancurkan orang lain selepas daripada aku. Para salaf berbeza pandangan. Cuma kalau sultan jahat ni, para ulama tak pergi duduk lah, tak pergi duduk mengampu. Itu bukan sifat para ulama. Jadi Yazid bin Zari', bila bapak dia mati, bapak dia tinggal harta, dia tak ambil, sebab bapak dia bekerja dengan raja. Begitu juga Al-Musawwar bin Makhramah yang hidup di zaman Umar. Dia ni suka buat ihtikar. Ihtikar ni maksudnya barang kita ada sikit, permintaan banyak. Bila permintaan banyak, barang sikit, dia boleh baca yang akan berlaku krisis. Dia tahu yang barang ni akan habis dan permintaan orang akan banyak. Lalu ihtikar artinya apa? Dia simpan barang tu sampai harga naik. Sampai barang tu betul-betul tak ada dalam pasaran, harga naik, masa tu baru dia keluarkan barang dan dia jual barang. Ihtikar. Nabi haramkan. Dalam jual beli dua benda yang Nabi haramkan yang penting ni. Ihtikar dengan benda yang kedua disebut, satu simpan barang sehingga harga naik, yang kedua tas'ir. Tas'ir letakkan harga ceiling, harga paling tinggi. Ihtikar zalim kepada pembeli. Pembeli akan dizalimi apabila berlaku ihtikar. Orang simpan barang, peniaga buat komplot. Nabi cerita lama dah, tapi sekarang ni orang cerita minyak, negara-negara OPEC suka hati dia, dia nak sekat, dia nak buat keluar, dia main suka hati dia. Tapi dari dulu lagi Nabi dah haramkan. Ihtikar tak boleh. Orang perlukan barang, seorang lagi berniaga, dia mesti jual barang dia. Dia tak boleh jadikan barang tu tak ada dalam pasaran, supaya tidak menzalimi pembeli. Dan Nabi juga haramkan tas'ir. Tas'ir maksudnya apa? Letakkan harga ceiling. Ini menzalimi penjual. Dua benda yang diharamkan. Cuma kaedah fiqh, para ulama melihat bila penjual ni mereka buat komplot dan sebagainya dan memberi mudarat yang besar kepada pembeli, kepada pengguna, maka sebahagian ulama mereka berijtihad yang tas'ir boleh. Boleh letakkan harga ceiling dengan syarat bila letakkan harga tu dia tidak menzalimi penjual. Penjual tidak dizalimi. Kadang-kadang penjual ni mereka buat komplot, naikkan harga. Sama-sama jual harga yang sama. Sama-sama jual dengan harga yang tinggi. Kalau saya tak tahu, lama dah tak pergi shopping. Dululah 3-4 tahun lepas. Bukan lama tak pergi shopping, tak habis cerita. Lama tak pergi shopping dekat apa nama kat KL ni, tempat famous banyak barang. Banyak tempat pasar malam ni, ramai yang orang jual. Uptown. Danau Kota. Kalau tuan-tuan rajin pergi Danau Kota. Danau Kota ni pasar malam yang saya ingat pasar malam terbesar di dunia.
Tak, di China besar. Tapi di Malaysia ni dia ni besar. Danau Kota ni besar. Tapi yang peliknya, walaupun dia besar, peniaga ni cukup ramai. Hampir semua kedai harga sama. Stokin yang 3 pasang RM10 ni, pi semua kedai harga 3 pasang RM10 je. Kita tak tahu macam mana, dia mesti ada satu union lah untuk pastikan harga dia tak lebih tak kurang. Tapi barang-barang curi harga murah lah. Kasut tu kalau hilang pergi cari, kukut jumpa harga murah balik. Ini tas'ir, Nabi haramkan. Dan jadi tendensi di mana para peniaga mereka berpakat. Mereka pakat buat apa? Kita buat naik harga sama-sama. Kalau seorang buat naik harga, orang tak beli kan? Orang pergi cari yang murah. Tapi kalau ramai-ramai sepakat, semua buat naik harga, maka bila isu ni berlaku, para ulama berijtihad dan mereka kata tas'ir ini boleh bagi mengelakkan mudarat yang besar. Boleh untuk hadkan harga barang. Untuk apa? Untuk elakkan mudarat yang lebih besar berlaku apabila peniaga berpakat dan menaikkan harga. Dia tas'ir ni dalam skop yang kecil dilaksanakan di negara-negara, dilaksanakan kerajaan laksanakan. Tapi dalam skop yang besar, tas'ir tak dibuat. Kalau apa ni, perkembangan ekonomi dunia kan, tas'ir ni tak berlaku. Sebab tu China boleh keluarkan barang yang harga dia murah, tapi China main tipu lah. Harga duit dia tak bagi naik, dia bagi rendah juga. Orang marah nak suruh dia bagi naik. Europe dan US marah sebab mereka tak boleh bersaing. Dia bayar gaji tinggi, China bayar gaji rendah. Sebab nilai mata wang dia rendah. Dia tak mau buat naik nilai mata wang dia. Tapi bila dia jual barang, US dengan Europe juga yang duk beli barang dia. Lepas tu dia pun bising sebab tak boleh berniaga. Dia pun juga yang guna barang dia. Jadi dalam pasaran antara bangsa ni, tas'ir tak berlaku. Orang suka hati nak keluarkan barang, dia suka hati nak letak harga berapa. Sehingga kadang-kadang tak masuk akal harga tu. Saya 3-4 tahun lepas di Delhi, kicing yang cantik lah, yang besar, yang ada dalam tu macam air basah ni, boleh pusing. Kalau kat KL paling murah boleh dapat RM5 yang cantik. Di Delhi satu kicing harga 25 sen duit kita. Tak masuk akal. 25 sen tu nak beli tangkai pun tak cukup duit. Tapi tas'ir tidak berlaku. Di situ pasaran terbuka. Jadi ini diharamkan oleh Nabi asalnya, ihtikar dan tas'ir. Tak apa, tak ingat istilah tak apa. Tapi ini dua benda yang tak boleh, kecuali darurat. Ihtikar bila boleh? Bila barang tu banyak dalam pasaran. Tapi itu bukan ihtikar. Ihtikar artinya bila barang tak ada. Bila barang banyak dalam pasaran, peniaga boleh sekat barang tu untuk apa? Untuk kawal nilai dia. Kalau tidak, peniaga pula tak boleh buat duit. Barang jadi murah sangat. Tapi bila barang tak ada, dia tak boleh buat ihtikar. Nabi haramkan. Jadi balik kepada cerita ni, Al-Musawwar bin Makhramah, dia ni buat ihtikar. Ihtikar ni bila berlaku selalu bila ada monopoli seorang dia seorang je dapat kontrak bekalkan kamera. Memang dijual mahal lah, 30,000 pun, 300,000 pun. Satu kamera 300,000 pun orang kena beli juga sebab dia seorang je jual. Cuba buat tender terbuka, ramai lah sikit orang jual. Tapi bila tertutup, kemungkinan berlaku ihtikar ni besar. Orang ni, si fulan ni, Al-Musawwar ni, dia buat ihtikar. Jadi bila dia dapat duit, dia rasa bersalah. Dan bila dia rasa bersalah, dia tak ambil untung daripada ihtikar itu, ataupun dia berhentikan ihtikar. Di zaman Umar Al-Khattab, kata Umar, jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepadanya. Ini termasuk dalam bab apa? Dalam bab da'ma yuribuka, tinggalkan benda yang engkau rasa tak pasti. Sebab itu tuan-tuan, beza di antara Islam dengan sistem yang bukan Islam. Dalam sistem Islam, ethical tu penting. Ethical, moral penting. Dalam sistem kapitalis, moral tu tak ada nilai. Moral tak ada nilai. Yang penting, hang buat duit, aku buat duit, sama-sama buat duit, sama-sama untung. Okey, selesai. Tapi dalam Islam tak boleh macam tu. Moral tu ada nilai dia. Tak ada orang yang boleh berkuasa mutlak, dia jejaskan orang lain. Tak boleh. Benda itu haram. Dan kadang-kadang ada benda yang ikut perkiraan macam halal, tapi morally salah, etikanya salah. Maka dalam bab itu kita kena tinggal.
Kita seorang yang berniaga. Saja kita nak simpan barang sampai harga naik baru kita jual. Kita kata suka hati aku, barang aku tak mau jual lagi. Mungkin dalam bab tu kita betul. Orang barat kata ini kebebasan. Antara kebebasan individu, dia boleh buat suka hati dia, bila nak jual, bila tak mau jual. Tetapi etika salah. Jadi Nabi mengajar kita, benda-benda yang buat kita rasa tak tenteram ni, kita tinggal. Apa sahaja bidang yang kita buat, itu berniaga. Bidang lain sama juga. Jadi arkitek buat design, dia tahu dia boleh selit satu batang besi piling, dia boleh simpan satu. Tak ada kesan pada bangunan tu. Bangunan tu tak runtuh, hilang satu batang je. Tapi morally dia salah. Di situ kita kena ingat, da'ma yuribuka. Benda yang orang tak nampak salah, orang tak kata salah, tapi kita sendiri rasa macam benda ni tak kena. Maka Nabi ajarkan kita tinggalkan benda-benda macam tu. Dan apa cara nak tinggalkan dalam jual beli dan sebagainya? Ini benda penting juga. Minggu lepas kita bincangkan. Menghapuskan harta haram. Itlaf tak boleh. Pandangan yang kita sebutkan, sebahagian ulama menyebutkan pandangannya buat apa? Antaranya Al-Fudail bin Iyad disebutkan kalau harta-harta tak tahu halal ke haram, buat apa? Bakar buang lalu. Tapi jumhur membantah. Sebab dalam Islam hapuskan harta tak boleh. Islam ajar kita ni kemas. Bila harta ni kita tak tahu mai daripada sumber halal ke haram, buat apa? Buat sebagaimana yang Imam Malik sebut daripada Atha, sedekahkan harta tu. Itu cara dia. Jadi pertengahan. Kita dapat sumber kita tak tahu, tak pasti halal ke haram, sedekahkan harta tu. Kita melabur. Skim apa kita pergi melabur. Kita tak tahu orang yang ambil duit kita ni, dia pergi melabur kat mana, kita tak tahu. Ambillah sikap para ulama. Harta yang mereka tak pasti, mereka tak makan. Tuan-tuan nak melabur boleh, tapi melabur di tempat yang kita tahu duit kita tu dilaburkan di mana. Kita tahu kita melabur untuk orang meniaga burger. Kita tahu dia meniaga burger ya, benda lain dia tak buat. Kita boleh melabur, tak ada masalah. Kita melabur di tempat yang kita tahu dia ni dia jual simen, kita melabur. Tapi bila kita melabur, kita tak tahu letak dalam amanah saham ni, dia pergi melabur kat mana, kita tak tahu. Mana dia letak duit itu, kita tak tahu. Apabila dapat keuntungan daripada situ, maka sikap yang dipilih oleh para ulama, da'ma yuribuka. Tinggalkan apa yang kamu rasa was-was, kamu tak pasti. Kita kadang-kadang kita dipaksa melabur. Orang yang bekerja gaji dia dipaksa melabur. Mana pergi duit tu dia tak tahu. Tapi dia dapat interest. Selagi dia tak tahu, interest tu memang haram lah. Tapi melabur ni bukan simpanan. Interest simpanan haram. Melabur dalam keadaan dia tak tahu skim apa, dia pun tak tahu, cuma dia duduk simpan je. Jangan ambil duit tu. Kalau kita bertakwa, kita takutkan Allah, kita jangan ambil. Selagi kita tak tahu duit tu pergi ke mana. Jadi itu berkaitan dengan tinggalkan benda yang kita rasa was-was. Apabila orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya Aisyah, boleh tak kami nak makan binatang liar? Kami tak pergi memburu ketika ihram, kami tak berburu binatang. Orang lain pergi berburu, dia tangkap, dia jual kat kami. Boleh tak boleh makan? Dalil haramkan apa? Pergi berburu. Ataupun kita arahkan orang berburu. Yang ni orang tanya Aisyah, kami tak arahkan siapa-siapa. Dia pergi tangkap binatang buruan, dia bagi kami makan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, innama hiya ayyamun qalail fama rabuka fada'hu. Aisyah kata, hari-hari ihram ni hari yang sedikit, tak banyak, beberapa hari sahaja. Maka tinggalkanlah apa benda yang membuatkan kamu rasa tidak pasti, kamu rasa ragu-ragu. Jadi itu apa yang dilakukan oleh Aisyah. Sebahagian ulama macam kata, apabila ulama beza pandangan bab fiqh, ada ulama kata benda ni haram, ada ulama kata tak haram, makruh aja. Ada ulama kata harus. Maka benda yang paling baik apa? Memilih pandangan yang paling berat. Tinggalkan. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Kita buat apa? Tinggalkan perkara itu. Pada sebahagian ulama. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Itu confirm, tinggalkan lebih baik. Sebab kalau kita buat, makruh juga. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Tinggalkan. Ada yang kata sunnah, ada yang kata bid'ah. Apa kita nak buat? Ikut kaedah yang sama, tinggalkan. Apabila ulama ni kata sunnah,
Ulama ni kata bid'ah. Tuan-tuan, sebagai contoh, sujud kepada Al-Quran. Sujud kepada Al-Quran. Ikut mazhab Syafi'i, dia sunnah. Ikut mazhab Maliki, dia bid'ah. Jadi mengikut kaedah yang sama, ulama beza pandangan. Ada kata sunnah, ada kata bid'ah. Maka untuk selamat, tinggalkan. Nanti orang marah pula, kalau macam tu semua benda bid'ah tinggal apa? Yang ada kita. Dia masalah dia. Kita duduk sibuk nak cari benda baru. Kita nak bagi tak sama dengan orang. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, apa yang tinggal? Yang tinggal tu yang okey lah. Yang tinggal tu yang confirm semua mazhab buat. Orang tanya, kalau ada kematian, orang tanya, apa kita nak buat? Tak, orang tanya, apa benda boleh buat dulu? Boleh tak kita pergi duduk ramai-ramai keliling kat kubur ni? Kita tak kira kita duduk atas kubur sebelah ke apa, kita pergi duduk ramai-ramai. Kita tak boleh, Nabi tak buat. Nabi tak bagi duduk di atas kubur. Boleh tak boleh kita nak buat peringatan untuk orang si mati ni? Buat majlis peringatan. 1 tahun kematian si fulan bin si fulan. 3 tahun kematian si fulan bin si fulan. Kita kata tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi benarkan takziah untuk berapa hari? 3 hari. Itu pun untuk siapa? 3 hari untuk siapa pun boleh. Lebih daripada 3 hari, isteri saja. Isteri sahaja yang dia terkesan dengan kematian untuk tempoh 44 hari. 44 hari pula. Berapa hari? Isteri. Ha? 4 bulan. Ha? Arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan dan 10 hari. Isteri sahaja. Yang lain tak boleh lebih 3 hari. Jadi lebih daripada tu, boleh tak kita nak buat majlis untuk si mati? Takziah lebih daripada 3 hari. Kita kata tak boleh, Nabi tak bagi. Hak ni tak boleh, yang tu tak boleh. Boleh tak boleh kita zikir ramai-ramai? Pahala zikir ni kita post pergi kat orang mati. Dia kata yang tu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Boleh tak boleh kita kumpul ramai-ramai, kita solat, kita buat untuk orang mati? Kita kata tak boleh. Nabi ajar solat jenazah. Solat jenazah sama ada jenazah duduk depan kita ataupun kita pergi kat kubur. Ataupun kalau jenazah tu hilang, tak ada orang semayang kat dia, kita solatkan solat ghaib. Lepas minggu dia mati, boleh tak boleh? Tak boleh. Dia pun kata hak ni tak boleh. Boleh tak boleh masa angkat jenazah nak pergi ke kubur ni, kita baca Al-Fatihah ramai-ramai. Langkah pertama Al-Fatihah, langkah kedua Al-Fatihah. Dulu lah, langkah orang nak kereta orang tak jalan dah. Gear pertama Al-Fatihah, gear kedua Al-Fatihah. Kita kata tak boleh. Nabi tak bagi. Boleh tak boleh iring jenazah ni jalan, kita letak senapang ke, kita tembak bagi bunyi meriah sikit. Adalah tanda kematian orang penting. Kita kata tak boleh. Bukan untuk berseronok pada hari itu. Orang kata semua tak boleh, apa yang boleh? Yang boleh mengikut apa yang Nabi buat. Maka dalam bab ni sama. Bila orang berbeza pandangan, sunnah ke bid'ah, benda paling mudah adalah mengikut kaedah hadis ni, tinggalkan dia. Cumanya kata Ibn Rajab Al-Hambali di dalam bab ini, ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama, bahkan pandangan yang lebih kuat adalah mengikuti dalil itu. Bila ulama berbeza pandangan, kerja kita apa? Mengikuti dalil yang ulama letak. Bagi orang yang dia tak boleh nak ikut dalil, ini untuk orang awam ni, dia tak tahu nak ikut dalil. Dia tanya satu tok guru kata hak ni bid'ah, jangan buat, berdosa. Dia tanya tok guru kedua ada, yang ni sunnah, buat dapat pahala. Dia boleh pakai hadis ni. Berbeza bid'ah dengan sunnah, tinggalkan. Tanya tok guru kata, oh yang ni makruh, jangan buat. Tanya orang kedua kata, tak, yang ni harus, tak apa, lebih baik jangan buat. Untuk orang yang dia tak boleh ambil tahu dalil. Tapi bagi orang yang boleh, ada kemampuan, tanggungjawab dia untuk mengikuti dalil-dalil syarak. Dia baca, dia kaji. Setakat dia mampulah. Boleh tak boleh jamak kalau tak musafir? Majoriti mazhab kata tak boleh. Tak musafir, tak hujan, tak ada apa. Adalah dia kerja dia balik lambat, boleh tak boleh nak jamak? Majoriti ulama kata tak boleh. Tapi dia baca-baca, dia jumpa hadis Muslim, dia jumpa yang katakan Nabi jamak di Madinah. Lalu dia kata, aku yakin hadis ni betul, aku nak amal. Maka dalam bab itu dia tak ikut kaedah ni, sebab dia mengikut dalil. Rukhsah yang Nabi bagi, duduk ramai-ramai jalan musafir contoh, tengah berjalan tak penat pun, jalan biasa, naik kereta pergi umrah, tak penat pun, ada aircon biasa, bulan puasa. Kawan ni kata aku nak buka puasa. Kawan sebelah pula kata,
tak penat tak payahlah buka puasa. Orang yang tadi niat dia nak buka puasa ni, dia kata, ataupun orang ketiga yang tak ada kena-mengena, dia kata dia ni suruh buka, dia ni tak bagi buka, apa lagi tak senang, lagi kuat untuk ibadat aku, jangan buka. Tak apa. Tapi dia tahu yang ada hadis yang Nabi benarkan buka puasa, lalu dia kata aku nak amalkan hadis ni, aku nak buka puasa. Itu tak apa dalam bab itu. Tuan-tuan, bab khilaf semua masuk dalam ni. Kunut contohnya, orang selalu bincang kunut dalam solat subuh. Mazhab Hanbali kata bid'ah, mazhab Syafi'i kata sunnah. Apa kita nak buat? Pertama sekali kita mazhab mana? Kalau kita mazhab Hanbali, dah tak payah buat. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita buat. Kalau kita duk main dengar semua dah berterabak, apa kita pilih? Kita tak kerti nak pilih antara sunnah dengan bid'ah, kita tinggalkan berdasarkan hadis ini. Buat dapat pahala, tapi buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Satu pandangan. Satu pandangan lagi, buat dapat dosa. Lebih baik tinggalkan dosa, ikut kaedah tu. Tapi kalau kita boleh membaca, kita baca, kita kaji, kita kata aku rasa hadis-hadis kunut ni kuat ni, lebih kuat daripada hadis yang tak baca kunut. Aku rasa zaman tu Nabi buat kunut, ada sahabat nampak, maka pada dia buat kunut juga. Itu kira lain dah. Itu dikira dia mengikuti dalil-dalil syarak, dan dia jumpa dalil yang lebih kuat lalu dia amalkan. Jadi kaedah ini tidak terpakai di situ. Okey, meninggalkan benda syubhat. Ikut hadis ni Nabi suruh tinggalkan benda syubhat. Tapi tinggal syubhat ni, Ibn Rajab Al-Hanbali dia sebut, dia kena dia sebut wahuna amr wahahuna amr yanbaghi tafattun lahu wa huwa anna at-tarqiqa fi at-tawaqquf 'an asy-syubhat. Ada benda yang kita kena ambil tahu. Nak tinggal benda syubhat, halal dengan haram, dia ada seni dia. Seni dia apa? Kita siapa? Itu penting, kena ambil tahu. Orang tanya Abdullah bin Umar, orang Iraq datang tanya Abdullah bin Umar, apabila orang tanya dia darah nyamuk ataupun tentang, orang tanya tentang darah nyamuk, apa hukumnya? Batal wuduk ke tak? Kata Abdullah bin Umar, ataupun orang tanya dia tentang hukum bunuh nyamuk, boleh tak boleh? Kata Abdullah bin Umar, yas'alunani an dammil ba'ud wa qad qatalul Husain. Abdullah bin Umar kata, kamu bertanya kepada aku tentang darah nyamuk, sedangkan kamu telah membunuh Husain. Apa kaedah yang dia nak sebut? Kalau orang tu warak, maka dia jaga. Tapi bagi orang yang tak warak, apa mereka buat? Pada dia jangan nak jaga benda kecil-kecil, lebih baik dia selesaikan urusan yang lebih besar. Itu kaedah. Sebab itu orang tanya Imam Ahmad, Imam Ahmad tentang hukum jual lembu. Dia syaratkan tiang ni bukan lembu dengan tali. Tempat tiang nak ikat tali tu dia syaratkan, aku jual nak benda ni sekali. Imam Ahmad kata tak boleh. Imam Ahmad membantah, ayy syai' hadhihi al-mas'alah. Ahmad kata apa benda bahas bab ni? Orang tu kata aku bahas bab ni sebab Ibrahim bin Abi Nu'aim dia pun sebut macam tu. Imam Ahmad kata kalau Ibrahim bin Abi Nu'aim tak apa. Sebab apa? Sebab dia warak. Dia jaga setiap satu harta dia nak pastikan halal. Dia tak apa. Kamu yang harta ni bercampur, syubhat tak syubhat bercampur, tiba-tiba kamu nak berhati-hati dalam bab ni, tak kena. Jadi itu sifat Imam Ahmad. Sebab tu Imam Ahmad dia sendiri warak. Disebutkan apabila dia beli barang, Imam Ahmad sekali dia beli barang, orang bagi barang dengan bungkusan sekali kertas, dia ambil barang bungkusan, dia pulangkan balik. Pergi lulu beli barang, balik rumah ambil barang, lalu kumpul-kumpul plastik dia hantar balik. Aku bayar duit, aku tak beli untuk plastik, aku beli barang je. Imam Ahmad dia buat macam tu sebab dia warak. Dia pulangkan balik kertas. Tapi dia buat tak apa, sebab harta lain dia semua confirm halal, dia jaga betul. Kita yang harta kita tak tahu main kot celah mana, kita main sebat je, tiba-tiba kita pergi pulangkan plastik balik, tak kena. Warak ni dia kena ada peringkat. Orang tanya kita sebagai contoh, kita tahu Mamat ni semayang Jumaat tak pernah main, ataupun semayang pun berdasarkan khabar-khabar yang sampai kat kita, dia ni semayang pun lebih kurang. Kadang-kadang dia semayang, kadang-kadang tak semayang. Dia main abang kat kita, dia ni betul-betul jaga solat duha.
Duha dia jaga. Tanya pasal apa jaga duha? Bagi murah rezeki. Kita kata hampir jaga solat 5 waktu dulu, lepas tu baru orang cerita pasal duha. 5 waktu tak sempurna, jangan cerita pasal duha. Jaga. Dia ada tahap dia. Halal dan haram juga sama. Makan riba. Riba ni cukup suka. Pantang ada loan yang sedap dia kebal. Pantang ada loan yang interest rate rendah, dia ambil je. Lepas tu tiba-tiba dia cerita, ayam ni disembelih ke tak? Kita kena abang ke dia. Ayam ni, makan ayam tak sembelih, dosa kecil sikit daripada makan riba. Dua-dua haram juga. Tapi ini benda penting. Kaedah yang mana digunakan oleh para ulama apabila berurusan dengan benda-benda yang syubhat. Orang tanya kepada Bishr bin Al-Harith. Orang tanya dia, ada seorang lelaki, dia kahwin dengan perempuan. Mak dia suruh bercerai dengan perempuan tu. Mak dia kata, mak dia, aku tak suka perempuan ni, cerai dengan perempuan ni. Orang tanya Bishr bin Al-Harith, aku perlu tak perlu ceraikan perempuan yang aku kahwin? Kata Bishr bin Harith, in kana barran ummuhu fi kulli syai' wa lam yabqa min barriha illa talaqa zawjatihi falyaf'al. Bishr kata, kalaulah dia ni jenis yang memang dia taat kepada mak dia, dia dengar betul-betul apa mak dia cakap, tak ada bab yang dia lawan cakap mak dia, melainkan ini sahaja. Kalau mak dia suruh talak, dia tak talak. Ini first time lawan cakap mak dia. Kata Bishr bin Al-Harith, kalau kes macam tu, talakkan isteri dia. Tapi kalau dia dengan mak dia pun lebih kurang, mak dia suruh buat, dia buat. Mak dia suruh, dia tak buat kadang-kadang. Berapa banyak benda mak dia suruh, dia tak buat. Tiba-tiba mak dia suruh cerai, dia nak cerai. Bishr bin Al-Harith kata, kalau itu tak payah. Jadi takwa ini meninggalkan benda syubhat. Dia ikut orang, dia ikut kedudukan dan keadaan orang. Orang minum arak dan dia juga isap rokok. Dia minum arak dan dia juga isap rokok. Dia tiba-tiba datang, dia kata, elok tinggalkan rokok, rokok ni makruh. Kita kata tinggal, berhenti isap pasal rokok, kau pergi berhenti minum arak dulu, lepas tu baru cerita pasal rokok. Meninggalkan syubhat, pastikan yang haram ni lepas dulu, baru datang kepada perkara-perkara yang syubhat. Baik, Nabi SAW juga sebut, fa innal khair tuma'ninah wa inna syarr raibah. Sesungguhnya kebaikan itu memberi ketenangan, dan juga kejahatan itu memberikan kamu rasa raibah, kamu rasa keraguan. Sebahagian ulama menyebutkan akhirnya dia kembali kepada jiwa manusia, hati manusia. Kita tak tahu antara dua benda, ataupun kadang-kadang kita nak buat satu benda yang kita tak pasti, halal ke haram, boleh ke tak boleh. Maka last sekali, istafti qalbak, tanya hati kita, jiwa kita rasa apa, tenang tak tenang kita buat. Sebab kebaikan ini memberi ketenangan kepada kita. Sebab itu Bishr bin Ka'ab, Bishr bin Ka'ab ni satu hari dia nak merdekakan hamba dia. Lalu dia tanya hamba dia, kalau kau boleh jawab soalan aku merdekakan kau. Apa soalan dia? Dia bacakan ayat, famshu fi manakibiha wa huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Famshu fi manakibiha, dalam surah Al-Mulk, tak silap dia. Dia tanya, apa maksud perkataan manakib? Manakib ni asal bahasa Arab, maksudnya tempat yang tinggi. Jadi Bishr bin Ka'ab tanya hamba dia, apa maksud manakib? Sebahagian ulama tafsir maksudnya bila ayat ni cerita macam huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, Allah yang jadikan bumi itu rendah, bumi itu tak ada nilai kepada kamu, rendah, bukan benda yang dimuliakan. Famshu fi manakibiha, jalanlah sehingga hujung-hujung muka bumi. Maksudnya bumi ini bukan kemuncak tertinggi manusia. Manusia boleh capai bumi, bumi bukan paling tinggi. Maka dia tanya hamba dia, apa maksud manakibiha? Hamba perempuan dia kata, manakib ni maksudnya bukit. Ada sebahagian ulama kata maksudnya bukit. Tapi Bishr bin Ka'ab mungkin pandangan dia lain. Pandangan dia mungkin berpandangan yang manakib ni artinya tempat-tempat di hujung muka bumi. Dia pergi tanya kepada Abu Darda. Bila dia tanya Abu Darda, dia tanya apa? Aku ni rasa berat nak tinggalkan hamba aku ni, sebab dia nak kekalkan hamba dia dengan dia. Tapi jawapan hamba aku ni rasa macam betul dah. Aku perlu merdekakan dia ke tak? Kata Abu Darda, merdekakan dia. Al khair tuma'ninah wa syarr raibah. Fadar ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dia kata, sesungguhnya benda-benda baik ini memberi ketenangan. Benda buruk memberikan kamu rasa tak tenang.
Maka tinggalkanlah benda yang tidak menjadikan kamu ragu-ragu. Tinggalkanlah benda yang membuat kamu ragu-ragu kepada benda yang tidak buat kamu ragu-ragu. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan agama. Dalam agama ni, kadang-kadang bila kita kena pilih dua benda, bila kita pilih benda-benda yang membuatkan kita tenang, nampak macam okey lah, dua-dua benda tak haram, tapi pilih benda yang buatkan kita rasa, hati kita rasa tenteram, tenang. Harta sebagai contoh. Kita tanya ramai orang kata harta ni halal, cara ni halal, tapi kita rasa macam tak kena. Kita rasa harta yang aku ambil ni mesti menzalimi orang, cara ni mesti menzalimi orang. Maka pilihan yang lebih baik, tinggalkan benda itu bila jiwa kita rasa tak tenteram. Ini bukan untuk hukum orang lain. Ada benda kita rasa tak tenteram, orang lain rasa biasa aja. Bila contohnya solat jamak, pergi musafir yang jarak tak jauh sangat, ada orang kata boleh dah, kira musafir ni boleh jamak. Kita fikir-fikir, kita kata aku nak jamak, rasa tak patut, dekat sangat ni. Kita rasa tak tahu apa nak pilih. Pilih benda yang membuatkan kita rasa tenang. Tapi jangan paksa orang lain. Orang lain kata pada aku boleh jamak, aku nak jamak, itu urusan. Pada kita pilih yang memberi ketenangan. Sebab tu Allah sebut, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah telah memberikan iman. Habbaba ilaikumul iman, Allah jadikan kamu suka kepada iman. Artinya benda yang disuka tu benda yang baik. Wa zayyanahu fi qulubikum, lalu Allah hiasi iman itu dalam jiwa kamu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, lalu Allah jadikan kamu benci kufur dan benda-benda fasik, dosa dan juga derhaka. Ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah sebut, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang Allah nak bagi petunjuk kepadanya, Allah bukakan jiwanya kepada Islam. Jiwanya terbuka, masuk hidayah, dan dia rasa mudah. Dia rasa dia boleh buat benda yang bila kita buat, kita rasa tenang, selesai, tak ada masalah. Kita tak rasa rungsing. Kita pegang duit nak beli barang, ada orang minta derma. Nak derma kan nak beli barang, apa yang buat kita tenang? Kita nak pergi beli barang tu, kita teringat kesian kat dia tak makan, kita derma dia. Sebab tu Allah sebut, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah nak bagi petunjuk, Allah tenangkan hati dia kepada agama. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Kalau Allah nak menyesatkan orang, apa Allah buat? Allah jadikan jiwanya dayyqan harajan. Allah sempitkan jiwanya dan Allah jadikan dia rasa tak tenteram. Ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana orang yang mendaki ke langit. Al-Quran guna istilah daki. Orang biasa daki ke bukit. Semakin lama orang mendaki bukit, dia semakin letih. Semakin letih, dia tak dapat bernafas. Jadi jiwanya dayyiq. Dia rasa macam sempit dadanya sebab dia tak boleh bernafas. Tapi Allah sebut lebih daripada tu, orang yang Allah nak sesatkan dia, Allah jadikan jiwanya dayyiqan harajan, sempit dan juga bercelaru, sebagaimana orang yang mendaki menuju ke langit. Semakin tinggi dia daki, semakin sempit jiwa dia. Jadi sebab itulah para ulama menyebutkan ikut hati. Hati mesti hati yang ikhlas. Hati, tuan-tuan, apa tanda hati manusia ni bermasalah? Manusia bila dia buat dosa, dia sedar benda tu dosa, dia buat dosa, tapi jiwa dia masih lagi bersih, jiwanya masih lagi naluri semula jadi, dia boleh beza antara yang halal dengan haram. Tapi apabila orang buat dosa dan dia mula tak rasa apa-apa, buat dosa dan dia rasa benda ni biasa, itu masalah hati manusia yang rosak, jiwa manusia yang rosak. Jiwa yang rosak ini tidak boleh menjadi sandaran. Dia tak boleh jadi sandaran hukum, sebab pada dia benda-benda buruk dihiaskan dan dinampakkan sebagai cantik. Tapi semula jadi manusia, maka mereka memilih benda yang tepat. Begitu juga dengan agama. Banyak nas yang mana diceritakan apabila Nabi dakwah kepada agama, orang yang jiwa tenteram dia pilih agama. Zaman Nabi SAW ada Musailamah. Musailamah dia mendakwa dia juga Nabi. Nabi Muhammad kata Nabi, Musailamah kata aku pun Nabi juga.
Tapi bagi orang yang jiwa bersih, mereka tahu beza. Mereka tahu beza antara Nabi Muhammad dengan Musailamah. Sebab tu satu ketika Musailamah dia jumpa Amr bin Al-As. Dia jumpa Amr bin Al-As. Dia kata, aku pun dapat wahyu juga macam Nabi Muhammad dapat. Maka Amr bin Al-As kata, baca kat aku wahyu engkau. Amr ni tak tahu siapa Nabi yang betul. Ni tuan-tuan, dalam kes tak tahu Musailamah ke Muhammad, mana satu Nabi. Amr kata, beritahu aku apa wahyu yang kau dapat. Kata Musailamah, aku dapat wahyu, ya waba laka udhunan wa sadrun wa innaka la ta'lam ya Amr. Dia kata, ya wabar. Wabar ni arnab yang duduk kat bukit ni. Apa nama dia? Tak tahu bahasa Melayu. Arnab yang anak batu, anak batu. Adalah anak batu. Dia arnab ni, wabar ni saiz dia sama macam arnab tapi dia duduk kat hutan. Jadi tikus mondok ke? Lantaklah binatang apa pun. Ini masalah. Tapi bab binatang ni kita untung sikit pada Arab. Arab tak kenal banyak binatang, kita kenal. Jadi dia kata dekat Amr, ya wabar, wahai binatang ni lah, laka udhunan wa sadrun, engkau ada dua telinga dan juga ada dada. Dan kemudian dia sebut, wa innaka la ta'lam ya Amr, dan engkau akan mengetahui wahai Amr bin Al-As. Bila Amr bin Al-As dia dengar ni, dia dengar ada wahyu yang turun kepada Nabi, dan dia dengar juga apa yang turun kepada Musailamah ni. Dia kata, wallahi inni la a'lam annaka takdzib. Kata Amr bin Al-As, sekarang ni demi Allah aku tahu hang ni memang menipu. Sebab bila dia bandingkan antara dua, tahu beza. Tapi kalau manusia meninggalkan naluri dia, dia pergi mengikut hawa nafsu dia, lingkuplah. Sebagaimana yang berlaku kepada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, dia ni pakar syair di kalangan Arab. Dalam Arab, orang akan rujuk kepada dia tentang syair. Orang dapat syair baru, orang tanya dia, ini apa ni? Al-Walid bin Al-Mughirah, dia akan sebut, oh yang ni perkataan jin. Orang kata, okay, ini perkataan jin. Dia hafal perkataan jin, dia simpan database jin. Orang kata, yang ni perkataan ahli sihir. Dia kata, okay, ini perkataan ahli sihir. Ini hebat syair ni. Kalau Al-Walid ibn Al-Mughirah, dia kata, ni tak kuat. Orang akan kata, ni tak kuat. Jadi dia rujukan. Sekali ni dia masuk kepada Nabi SAW. Dia dengar Nabi baca Al-Quran. Bila dia dengar, dia terkesan. Dia terkesan sahaja, sampai berita kepada orang ramai yang Al-Walid bin Al-Mughirah terkesan dengan Nabi Muhammad. Dia terkesan dengan Al-Quran. Lalu Abu Jahal dia tak rasa tak sedar hati, lalu dia pergi kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia kata, ya ammi, inna qaumaka yuriduna an yajma'u laka malan. Abu Jahal kata, wahai pak saudaraku, sesungguhnya kaum kau ni nak kumpul harta bagi kepada engkau. Al-Walid bin Al-Mughirah kata, sebab apa dia nak bagi harta kat aku? Kata Abu Jahal, yu'tunakahu fa innaka ataita Muhammadan tata'arrad lima qibalahu. Abu Jahal kata, mereka nak bagi kepada engkau duit sebab engkau pergi menjumpai Muhammad, engkau pergi jumpa Muhammad, lalu bantahlah apa benda yang Muhammad cakap tu, lalu mereka akan bagi duit. Kata Al-Walid, qad alimatil Quraisy anni aktsaruha malan. Al-Walid kata, bukankah Quraisy ni dah tahu aku orang paling kaya di kalangan mereka? Aku tak mau duit dah. Zaman tu tukang syair kaya, bagi syair dia dapat duit, baca syair dia dapat duit, kaya. Sekarang macam penyanyi lah, satu konsert 30-40 ribu, zaman tu syair. Jadi dia kata, bukankah mereka tahu aku ni orang kaya? Seolah-olah pergi bagi kepada artis yang hebat kan, aku nak bagi duit kan? Artis kata, aku dah cukup kaya dah, tak payah duit. Kata Abu Jahal, faqul fihi qawlan ya'lam qaumuka annaka munkirun laha wa annaka karihun lahu, ataupun annaka munkirun lima qala wa annaka karihun lahu. Abu Jahal kata, bagilah satu perkataan yang bila kaum kau dengar, mereka akan percaya yang engkau mengingkari apa yang Muhammad bawa. Munkirun lima qala wa annaka karihun lahu, dan juga engkau benci apa yang Muhammad cakap. Sebab Al-Walid bin Mughirah, bila dia cakap, orang setuju, dia orang hebat. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, famada aqulu fihi. Al-Walid kata kat Abu Jahal, apa benda aku nak cakap tentang Al-Quran? Fa wallahi ma minkum rajulun a'lam bil ash'ar minni.
Al-Walid kata, demi Allah, tak ada orang di kalangan kamu yang lebih pakar tentang syair daripada aku. Wala a'lam birajzihi wala biqasidihi wala bi asy'aril jin. Tak ada orang di antara kamu yang tahu tentang syair-syair yang memberi ancaman kepada manusia, tentang qasidah dan juga tentang syair-syair jin lebih daripada aku. Aku paling tahu. Wallahi ma yushbihu alladhi yaquluhu syai'an min dhalik. Demi Allah, benda yang Muhammad cakap ni tak sama dengan semua tu. Tak sama dengan qasidah kamu yang puji perempuan, tak sama dengan syair yang tukang sihir cakap, tak sama dengan syair-syair jin. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaqul la halawah. Kata Al-Walid, sesungguhnya perkataan Muhammad cakap ini perkataan yang manis. Wa innahu la yuhtim ma tahtahu. Inilah perkataan yang menghancurkan semua perkataan yang bawah daripadanya. Dia defeat semua benda lain semua kalah. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'lam. Inilah perkataan yang tinggi dan tak ada yang lagi tinggi daripadanya. Abu Jahal kata, wallahi la yarda qaumuka hatta taqula fihi. Abu Jahal kata, demi Allah, kaum kau takkan rasa setuju dengan kau melainkan sehingga engkau hentak Muhammad. Kata sesuatu tentang Muhammad, kalau tak kaum kau takkan setuju. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah, dia fikir, apa benda aku nak kata kat Muhammad dah? Ni dah perfect dah, lengkap dah. Macam mana aku nak bagi fail? Allah sebut dalam Al-Quran, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan dan membuat andaian. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalahnya dengan andaian-andaiannya, dengan sangkaan-sangkaannya. Thumma qutila kaifa qaddar. Dan kemudian celakalah dia dengan pikirannya itu. Thumma nadhar. Kemudian dia melihat, dia bagi perhatian, dia lihat. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia mengerutkan kening dia, memasangkan muka dia, fikir, apa aku nak kata kat Quran? Thumma adbara wastakbar. Bila dia fikir tak dapat, tak boleh kata apa. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling lalu dia membangga diri. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Dia kata, sesungguhnya ini adalah sihrun yu'thar. Ini adalah sihir yang memberi kesan kepada kamu. In huwa illa qaulul bashar. Ini tidak lain tak bukan melainkan perkataan manusia. Sa'uslihi saqar. Allah tambah selepas tu, apa balasannya? Maka dia ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan boleh rujuk balik tafsir surah Al-Mudaththir. Allah cerita tentang kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Begitu juga dengan Dhimad. Dia ni orang Yaman. Orang Yaman yang dia ni pakar jampi. Orang ada penyakit dia jampi. Dia penyakit gila. Gila ni biasa Arab percaya datang daripada angin. Angin sebarkan penyakit gila. Kena gila ni, dia boleh jampi, orang tu baik. Dhimad bila sampai kat Mekah, zaman awal Nabi sebarkan Islam, Dhimad sampai Mekah. Orang kata dia ada seorang lelaki yang namanya Muhammad. Muhammad ni gila. Dia tiba-tiba buat main agama baru. Kita, Nabi ni misal yang tinggi ya. Kita tengok Kahar kata dia Nabi, kita kata Kahar ni gila. Kahar tu memang repek sungguh. Orang Arab yang tak terima Islam, mereka kata Nabi gila. Mereka cerita kat Dhimad yang Nabi ni gila. Dhimad kata tak apa, aku boleh jumpa Muhammad dan aku boleh dakwah Muhammad. Kata Dhimad, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul la'alla Allah yashfihi ala yadayya." Dhimad kata, kalau aku jumpa dengan Muhammad ni, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan dia dengan tanganku. Mereka sembah Allah juga, cuma dia tak ikut agama Nabi. Dia sembah Allah dan Tuhan-Tuhan lain bersama dengan Allah. Dia integrated punya agama. Dia campur semua agama. Bukan integrated school, agama pun integrated. Dia campur ya. Pantang ada Tuhan dia sembah. Ini jahiliah tu dia pantang ada Tuhan. Pokok dia sembah, batu dia sembah. Benda-benda pun jadi tension dengan dia. Dia kutip je semua dia sembah. Dia kata salah satu Tuhan dia yang paling besar Allah. Yang lain ni semua assistant lah. Assistant tolong hantar doa dia, tolong hantar permintaan dia, tolong tolak bala dia, tolong jadi panglima defend dia. Ni semua assistant Tuhan. Dia kata kalau aku jumpa dia, aku nak jampi dia. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Dan bila dia jumpa Nabi SAW, kata Dhimad, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yadi
man syaa. Dhimat kata, wahai Muhammad, aku tahu hang ada penyakit. Aku boleh bagi hilang penyakit gila hang ni. Dan dengan izin Allah, Allah akan hilangkan penyakit siapa yang dikehendakinya. Orang-orang gila yang Allah nak bagi baik, mereka akan baik dengan izin Allah. Penyakit engkau aku boleh bagi hilang. Main ni aku nak jampi. Dia kata, Nabi yang main duduk sini aku nak jampi. Maka Nabi SAW kata Rasulullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nabi kata kat Dhimat, innal hamdalillah, sesungguhnya pujian milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu, kita memuji Allah dan kita meminta tolong kepada Allah. May yahdihillah fala mudilla lahu, orang yang Allah beri petunjuk mereka tidak akan disesatkan. Wa may yudlil, orang yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, mereka tak dapat petunjuk. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada pendamping baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Amma ba'du, itulah ucapan aku. Bila Nabi ucap, kata Dhimat, a'id alayya kalimatika haula. Dhimat kata, boleh tak tolong ulang sekali lagi? Maka Nabi pun ulang, innal hamdalillah, sampai habis. Bila Nabi ulang, kata Dhimat, laqad sami'tu qawlal kahana wa qawlas sahara wa qawlas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula wa laqad balagna na'usal bahr. Kata Dhimat, aku dah dengar perkataan ahli sihir, aku dah dengar perkataan bomoh, aku dah dengar perkataan ahli syair, tapi aku tak jumpa perkataan yang sama macam yang kau ucap. Nabi tak baca Quran lagi, baru puji Allah sahaja. Innal hamdalillah, baru puji. Kata Dhimat, aku dah berjalan merentasi laut, tapi aku tak pernah dengar. Lalu Dhimat kata, bagi ni tangan kau. Nabi bagi tangan, maka Dhimat pun bai'ah kepada Nabi SAW. Jadi perkataan yang baik ini membuatkan jiwa manusia rasa tenang. Setakat ni dulu untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung hadis yang ke-12. Kalau ada soalan, kita buka soalan. Itu kemudian kita berhenti. So macam kat Malaysia yang duit KWSP tu, sebab kita pun dah tahu kan ke mana dia tu, maksudnya at the end tu bila kita dah terima tu, kita kena ni lah, kira balik dia punya interest tu, kita termakan kepada ni atau macam mana? Dia, ini masalah. Sebab itulah para ulama mereka, salah satu sebabnya mereka tidak bersama dengan pemerintah, sebahagian daripada para ulama, kerana sebahagian mereka khawatir dengan rezeki-rezeki yang diberikan oleh pemerintah. Sebahagian mereka, kita hidup dalam satu keadaan yang lain. Kita bukan, ada orang dia hidup dalam keadaan dia nak makan benda-benda haram, dia sendiri mencari benda-benda haram. Tapi kita sampai ke satu tahap yang kita tak mahu orang bagi kita benda haram. Kita tak mahu pun, orang tolak kita, nak ambil lah, tak apalah. Maka dalam keadaan itu kita tidak ada pilihan lain melainkan asingkan harta yang kita confirm dia halal dan kita ragu-ragu. Raibah. Harta ni 3 benda. Satu confirm halal, satu confirm haram, satu kita ragu-ragu. Umur mushtabihah, benda-benda yang kita ragu-ragu. Halal bayyin, benda halal jelas. Kita kerja kita dapat gaji, jelas. Kita buat benda, kita berniaga, kita dapat duit, jelas. Kita bagi sewa rumah, kita dapat duit setiap bulan, jelas. Itu halal. Mana orang tu dapat duit, itu bukan urusan kita. Orang yang duduk rumah kita tu, yang sewa rumah kita, dia ni buat benda-benda yang tak bagus. Dia main judi, dia menang duit judi, dia nak bayar duit rumah kat kita. Itu tak ada kena-mengena dengan kita dah. Dia sewa rumah kita, dia bayar. Kok mana dia ambil duit, itu dosa dia. Jadi kita dapat harta kita, kerja kita, kita dapat, jelas. Begitu juga haram, jelas. Riba, jelas haram.
Ihtikar, buat ihtikar jelas haram. Benda-benda yang mushtabihah, melabur benda-benda yang halal jelas halal, atau benda haram jelas haram. Melabur di tempat yang kita tak tahu di mana dia melabur, apa dia buat dengan duit tu, kita pun tak tahu. Maka dalam kes ini, untuk selamatkan jiwa kita, kita ambil balik harta kita. Ru'usu amwalikum falakum ru'usu amwalikum. Milik kamu, kamu punya harta, kamu punya modal itu milik kamu. Ambil balik. Selain daripada itu, jangan ambil. Sedekahkan dengan benda-benda itu. Dan bila sedekah pun, kita pun tak tahu kita dapat pahala ke tak. Mudah-mudahan Allah bagi pahala kepada kita. Yang penting, bersihkan harta kita daripada benda-benda yang kita tak tahu. Melainkan pelaburan yang kita yakin, pelaburan projek perumahan negara sebagai contoh, kita yakin memang dia buat rumah untuk jual rumah ke orang. Atas keyakinan kita macam tu, kita pun melabur. Mudah-mudahan benda tu halal, kita tahu di mana dia melabur. Tapi di tempat yang kita tak tahu, company apa dia melabur, pilihan yang lebih selamat untuk diri kita, kita simpan. Kita jangan ambil sedekah. Tapi untuk kerajaan, dia lain cerita pula. Kerajaan hidup dalam keadaan riba tu sistem dia. Kalau dia tak pinjam duit daripada rakyat, dia kena pinjam duit daripada luar. Pilihan dia sama ada pinjam daripada rakyat ataupun pinjam daripada luar. Dua-dua dia kena pinjam. Pinjam daripada luar lebih memudaratkan. Pinjam ni artinya apa? Pinjam ni hutang. Hutang artinya apa? Kita berhutang dengan Allah. Kita terikat dengan Allah. Dinul Islam. Nama din ni tempat kita ikat diri kita. Bila hutang terikat. Kalau kerajaan pinjam dengan sumber-sumber luar, dia terikat. Dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia terikat. Pilihan lebih baik bagi kerajaan adalah pinjam dengan rakyat dia. Sebab pinjam dengan rakyat dia, dia terikat dengan rakyat dia, lantak pergi lah. Dia tak terikat dengan orang luar. Orang luar bukan buat polisi untuk dia. Maka pada sudut kerajaan, mungkin dia fikir dia perlukan benda ni untuk gerakkan ekonomi. Cuma dia salah apabila dia bagi riba. Itu dia salah. Sebab ini sistem kapitalis. Dia bagi riba, dia bersalah. Mungkin pada sangkaan kerajaan, kalau aku tak bagi riba, orang tak bagi duit kat aku. Siapa nak bagi duit kalau tak bagi riba? Ini masalah dia bertindih lah. Sistem pendidikan, orang tidak diajar tentang haram dan dosa riba dan sebagainya. Maka dalam bab ini, kerajaan dia buat pilihan untuk pinjam daripada rakyat dia dengan cara-cara ni. Dia sebenarnya, kalau orang kata apa? Kalau kerajaan mula prihatin, maksudnya kerajaan tak ada duit kan? Jual bond lah, terbitkan bond baru ni apa semua. Ini bukan maksud dia nak tolong kita. Dia tak ada duit, dia nak duit. Jadi dia jual lah benda-benda ni. Sijil premium lah, apa tak premium ni semua, dia nak cari duit. Jadi bila dia buat begitu, pada kita, pelaburan yang kita tak tahu ke mana, kita tinggalkan haram. Tapi pada kerajaan, dia bertanggungjawab apabila dia ambil duit daripada orang, dia mesti melaburkan pada jalan yang haram. Kalau dia buat benda yang pada jalan yang halal, kalau dia pergi melabur jalan yang haram, itu urusan dia dengan Allah. Dia melakukan kesalahan yang besar. Sebagaimana kita sebut minggu lepas, Ibn Umar radhiyallahu anhu, wali dia, salah seorang daripada wali di Basrah, yang mana orang semua doakan wali ni, Ibn Umar tak doakan dia. Sebab dia mengambil duit rakyat. Jadi begitu juga kerajaan, dia memikul tanggungjawab yang besar. Setiap perbelanjaan dia, setiap urusan dia ambil duit rakyat, dia pulangkan kepada rakyat. Di mana dia laburkan, dia bertanggungjawab. Rakyat tak tahu, rakyat duk ingat halal, dia pergi melabur tempat haram, dia bertanggungjawab di situ. Tapi untuk kita, keselamatan kita tak pasti, kita tinggalkan. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, pasal kerja ni, yang tadi Ustaz kata kalau kita sewakan rumah kat orang, so orang tu bayar, yelah, kita tak ambil kira duit daripada mana lah. Yang penting bisa orang tu bayar sewa lah. Tapi macam mana dengan orang yang bekerja di bank komersial? Memang dia tahu bila kerja dengan bank komersial tu bisa berkisar dengan duit haram, so ada riba semua lah. So dia dapat gaji tu macam mana Ustaz? Dari segi tu, kalau kita mengambil kaedah yang tadi lah, yang Ustaz beritahu tadi, dia beza. Kita bagi servis rumah kita dan orang bayar, itu cerita lain. Cerita dari mana dia dapat duit, itu urusan lain. Urusan kita dengan dia berhenti sekadar, ini harta aku, kau ambil harta aku dan kau bayar kepada aku. Tapi bekerja dengan institusi yang haram, melainkan satu kes, dia ambil rumah kita, dia buat benda haram. Dia ambil rumah kita, dia buat rumah kita tu kilang memproses heroin. Itu haram, kita sewakan kepada dia. Sebab
dia buat benda haram. Tapi dia ambil untuk duduk, dia ada rezeki halal, ada rezeki haram. Dia bayar tu dengan rezeki haram. Kita tak tahu rezeki halal ke haram, kita ambil hak kita balik. Hang pinjam duit aku, hang bagi balik. Kok mana hang dapat duit, itu hang punya urusan. Dia tak boleh main kat kita, dia kata, ambil lah duit ni. Tapi duit ni haram, hang tak makan haram, hang tak mau bagi balik. Kita kata aku tak bagi balik lah. Ini hang hutang aku, hang bagi balik. Hang dapat mana itu urusan hang, hang berdosa. Tuan-tuan, ini penting juga dalam bab nafkah, sama juga. Isteri dengan anak-anak, dia tak boleh kata suami dia main judi, dia kata tak apalah abang, duit abang simpan sendiri, saya tak mau ambil. Tak boleh. Suami bagi duit dia sebab dosa suami dia main judi. Tanggungjawab nafkah suami mesti bagi. Suami jangan kata ni duit gaji aku, ini duit menang judi, duit gaji aku simpan, duit menang judi ambil kat hang. Walaupun dia buat begitu, dia tetap berdosa. Walaupun partition judi tu yang dia bagi kat bini dia tetap berdosa sebab yang main judi tu dia, bukan bini dia, bukan anak dia. Balik kepada cerita kerja ni. Apabila Nabi haramkan arak, Nabi haramkan semua yang berkaitan dengan arak. Begitu juga apabila diharamkan riba, semua yang berkaitan dengan riba haram. Bagi riba haram, ambil riba haram, tukang tulis riba haram. Dia penuh benda ini haram. Tapi orang yang bekerja di bank, yang untuk bank ni jangan bagi gambaran yang baik sebab main business dia adalah riba. Bila main business dia ada riba, dia satu benda yang bukan gambaran yang baik. Tak ada bank Islam lain cerita lah, tapi bank-bank konvensional ni memang tujuan dia nak buat untung dengan interest lah, benda paling penting pada dia. Itu yang membuatkan dia boleh sustain. Bagi hutang, kutip lebih. Bagi hutang, kutip lebih. Itu saja kerja dia. Dia ambil duit kita simpan, dia bagi orang lain pinjam. Dia ambil duit kita simpan, orang lain dia bagi pinjam. Dia sebat 10, dia bagi kat kita 2, dia simpan 8. Itulah cara dia sustain hidup. Institusi itu institusi yang kotor. Kotor bukan artinya, kotor ni bukan sekadar pelacur je kotor. Institusi itu kotor. Sebab Allah haramkan, Allah sebut itu dosa besar. Orang jadikan itu sebagai institusi. Institusi itu kotor. Itu jelas. Bekerja di situ. Dia tak kerja buat benda haram. Dia tak pergi tulis. Kalau dia pergi tolong orang buat benda haram, dia pergi promote loan, itu memang direct lah, jelas haram dia. Tapi dia kata dia tak buat benda tu. Kerja dia benda lain. Maka hukum dia senang cerita. Kita kata samalah seperti hukum orang yang bekerja di kelab malam, yang dia tak hidang arak. Dia tak hidang arak. Pada dia, aku buat benda lain. Pada aku, kerja aku cuci lantai je. Kat mana cuci lantai? Kelab malam. Tak ada kena-mengena, minum arak tak, cuci lantai je. Maka samalah sebagaimana orang yang kata, aku tak buat apa, aku kerja je kat bank ni. Kerja buat apa? Kerja aku jadi jaga kaunter je. Contoh. Perlu tak kita suruh dia berhenti? Kena tengok kesan-kesan lain. Ada pilihan buat kerja lain, saya kerja lain. Belum ada pilihan saya kerja lain, buat sementara waktu, kerja dahulu. Sampailah bila sampai ke dia boleh cari kerja lain, cari kerja lain. Saya mungkin benda ni berbeza dengan pandangan orang lain. Cuma pandangan saya, orang yang bekerja di institusi riba samalah dengan orang bekerja di institusi arak. Sama. Bahkan riba lebih besar daripada minum arak. Wallahu a'lam. Mungkin ada orang tak apa suka. Oh, belajar tinggi-tinggi 4 tahun buat degree takkan tak ada kerja. Itu urusan kau lah, kau belajar kat mana, tinggi mana pun. Tapi institusi itu institusi yang haram. Tak ada pilihan, tak apalah buat sementara kerja, doa mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Tapi ada pilihan lain, kena beralih kepada pilihan yang lain. Ustaz, maksud sahabat tu macam mana? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, perkataan sahabat ni merujuk kepada dia ada beberapa ciri. Pertama sekali, orang tu mesti melihat Nabi. Dia melihat, dia mesti tak semestinya melihat Nabi, sebab melihat boleh jadi orang buta dikira sahabat juga, mereka tak melihat Nabi. Orang itu laqiya Rasulullah. Laqiya ni berjumpa. Melihat tak melihat tak penting, sebab ada orang buta dia tak boleh melihat. Dia berjumpa dengan Nabi. Itu yang pertama. Dan ulama berbeza pandangan. Dia berjumpa Nabi dalam keadaan Islam. Dia dikira sahabat dalam keadaan Islam. Dan kemudiannya dia mati juga dalam keadaan Islam. Ada orang jumpa Nabi dalam keadaan Islam, kemudian dia murtad, dia bukan sahabat. Ada orang dia jumpa Nabi dalam keadaan dia tak Islam. Lepas Nabi dah wafat, baru dia masuk Islam. Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Di Islam ada benda, dia dikira sahabat ataupun tak. Di situ ulama berbeza pandangan.
Begitu juga orang yang dia hidup di zaman Nabi tapi dia tak jumpa Nabi, mereka bukan sahabat. Dia hidup saja, dia tak jumpa Nabi, bukan sahabat. Jadi itu ciri-ciri untuk melayakkan orang dikira sahabat Nabi SAW. Dan ini ilmu yang penting. Para ulama kumpulkan nama-nama sahabat. Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, Usudul Ghabah, Tabaqatul Kubra. Banyak kitab-kitab menghimpunkan senarai nama sahabat sahaja. Sebab dia satu ilmu yang penting. Ciri-ciri sahabat dijaga. Ada bab yang ulama berbeza pandangan antara ulama hadis dan ulama fiqh. Ulama fiqh sebahagian mereka meletakkan definisi tambahan. Sahabat mestilah orang yang suhbah. Dia duduk dengan Nabi tempoh masa yang panjang. Sekadar duduk sekejap balik sebagai ulama tak dikira. Dia mesti duduk dalam tempoh masa yang panjang. Cuma ini ciri-ciri tambahan. Asasnya dia berjumpa dengan Nabi, dia Muslim, dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, dia sahabat. Walaupun ketika dia berjumpa dengan Nabi dia masih kecil, dia belum balik. Kemudian baru dia balik, dia dikira sahabat. Wallah. Last komen Ustaz pasal Ustaz Yusof Qadrawi. Pasal ada banyak kata Ustaz Yusof Qadrawi sesat, Khawarij. Dia isu Dr. Yusof Qaradawi ni asalnya isu di antara Dr. Yusof Al-Qaradawi dengan Syekh Rabi' Al-Madkhali yang menyebutkan beberapa kesalahan Dr. Yusof Al-Qaradawi adalah Syekh Rabi' Al-Madkhali. Rabi' Al-Madkhali adalah seorang alim dalam hadis. Dia alim dalam hadis dan tidak dipertikaikan. Semua orang yang belajar hadis kena mengakui yang Rabi' ni alim. Dia bukan orang-orang biasa. Penulisan dia dalam hadis mempunyai nilai. Dan orang daripada madrasah hadis yang berbeza, kesemua mereka menganggap dia ni alim dalam hadis. Dan sebagaimana para ulama hadis dahulu yang penilaian mereka berbeza. Ada ulama hadis yang lembut, ada ulama hadis yang keras. Ada yang mereka tidak cakap tentang, bila mereka cakap tentang orang, istilah yang mereka guna lembut. Al-Bukhari antara yang istilah dia tak keras. Ada ulama hadis yang istilah mereka keras, kasar. Imam Malik di antara orang yang istilah dia keras kepada orang lain. Dia gunakan perkataan seperti Dajjal untuk penyebar hadis palsu. Jadi ini sifat ulama hadis dahulu, peribadi mereka. Syekh Rabi' Al-Madkhali antara orang yang keras, perkataan dia keras tentang orang lain. Dan antara orang yang diserang oleh dia adalah Dr. Yusof Al-Qaradawi, diserang sebab beberapa fatwa Dr. Yusof Al-Qaradawi yang fatwa tu salaf tak sebut. Dr. Yusof Al-Qaradawi pula dia melihat perubahan zaman. Zaman berubah. Bila zaman berubah, ada fatwa yang tak valid, ada fatwa yang mesti berubah. Sebab kita bukan lagi deal dengan ideal society yang zaman Nabi dulu. Masyarakat yang kemas, tak ada masalah. Sebab itu banyak fatwa Dr. Yusof Al-Qaradawi, fatwa-fatwa yang orang fikir tak kena dengan nas. Kalau orang melihat nas di sudut zaman, mesti difahami dengan cara zaman Nabi. Fatwa Dr. Yusof Al-Qaradawi ni nampak berbeza. Tapi realiti semasa fatwa tu kuat. Contoh banyak fatwa Dr. Yusof Al-Qaradawi yang dia cerita tentang dunia. Dia cerita tentang perkembangan baru. Dia cakap tentang hukum orang guna chemical untuk hilangkan najis ataupun najis babi dan anjing sebagainya. Dia kata boleh benda-benda tu hilang. Sebahagiannya fatwa-fatwa lain dalam bab urusan dengan pemerintah dan sebagainya, Qaradawi memberi pandangan yang kalau pemerintah teruk, orang boleh keluar. Dan Qaradawi antara yang beri pandangan yang orang boleh bunuh dulu Al-Qaddafi. Qaradawi beri pandangan elok bunuh dia. Kalau menilai nas, zahir nas, pandangan Qaradawi ini nampak bercanggah dengan nas. Nabi suruh doakan kebaikan kepada pemerintah, Nabi halang cabut tangan daripada ketaatan dan sebagainya. Tetapi di sudut zaman, melihat maslahah dan sebagainya, pandangan Qaradawi ini kuat. Itu pandangan yang realistik. Ini kita tak cerita tentang nas, kita cerita tentang pandangan, cara orang mentafsirkan nas. Maka Syekh Rabi' dia antara orang yang melihat yang pandangan Qaradawi ini bercanggah dengan pendirian salaf. Lalu dia menghentam Qaradawi. Dia hentam Qaradawi. Saya ingat pandangan Qaradawi ini pandangan yang masih lagi dalam ruang lingkup ijtihad. Setuju tak setuju itu urusan kedua, masih lagi ruang lingkup ijtihad yang boleh nak terima, boleh kita nak tolak. Nak tolak tak ada masalah, nak terima tak ada masalah. Dia ijtihad. Dan perkataan Syekh Rabi' kepada Al-Qaradawi juga perkataan yang pada saya
ulama hadis dahulu gunakan perkataan yang lebih berat daripada itu kadang-kadang kepada orang. Diguna. Itu hak dia nak cakap, ini hak dia nak berfatwa. Tetapi masalah dia, apabila orang-orang kecil yang tidak ada jasa dalam ilmu mengulang perkataan ini dan menghentam Yusuf Al-Qaradawi, ini biadab dan kurang ajar. Syekh Rabi' cakap itu tak apa, hak dia sebagai ahli ilmu. Dengan jasa dia, dengan apa yang dia buat dalam hadis, dia bercakap, okey, kita terima. Tetapi orang yang taraf ilmu mereka bersepah, betis Yusuf Qaradawi pun tak sampai, mengulang-ulang perkataan lain, itu biadab dan kurang ajar. Imam Malik apabila bercakap tentang Ibn Ishaq, itu okey. Malik hebat, alim besar dalam hadis, dia bercakap tentang Ibn Ishaq yang hebat juga, kena. Dia ada point dan dia bercakap. Tiba-tiba datang Ma'ruf singkuk mana apa benda pun tak tahu tentang hujah. Oh, Ibn Ishaq ni dajjal. Kita kata dia tak dajjal, engkau yang dajjal. Adab ilmu kena jaga. Tuan-tuan, inilah yang membuatkan agama ni harmoni. Para ulama apabila bercakap, lidah di antara ulama, penuntut ilmu ni tak ambil. Bila penuntut ilmu ambil spesifik perkataan ulama menghentam ni, jadilah sebagaimana yang berlaku kurun ke-7 Hijrah dan sebagainya, pertembungan mazhab. Ada perkataan Imam Syafi'i yang berat tentang mazhab Hanafi. Ada perkataan ulama mazhab Hanafi yang keras terhadap Imam Syafi'i. Ada. Tapi dalam pada itu ada perkataan mereka yang penuh kasih sayang juga. Perkataan-perkataan yang keras ini apabila diambil dan ditulis oleh orang-orang, dijadikan benda paling penting, berlakulah pertembungan mazhab. Orang mazhab Hanafi kata yang mazhab Syafi'i ini akidah mereka tak benar. Orang mazhab Hanafi pula kata solat di belakang Imam Syafi'i pula kata solat di belakang Hanafi tak sah. Sebab pada dia Fatihah bukan rukun. Bertembung. Sebab apa bertembung? Sebab orang-orang awam membesarkan isu ini. Jadi pada saya sama juga. Syekh Rabi' mengkritik Qaradawi, itu hak dia. Orang-orang kecil yang mengambil dan mengulang-ulang perkataan ini, mereka kurang ajar dengan ulama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.